Ngap. Nampak tu. Nampak tu. Lama tak mancing kan? Hari ni kita mancing ikan tilapia. Jom. Nampak ikannya di atas ni. Tapi tak tahu kalau saya di sini. Mau tak mau korang nampak. Takut lari ikannya. Nampak ke? Nampak ke guys? Nampak ke guys? Nampak tak? Oh, sepak-sepak tilapia weh. Itu ada yang tanya saya kenapa tak pakai pelampung. Hari ni kita pakai pelampung. Okey. Alah. Oh my gosh. Scam. Mana? Wah, terus makan weh. Oh. Tilapia, tilapia. Saya dah agak dah geng. Kalau hujan lebat, air sini penuh, tilapia akan masuk kat parit ni. Tilapia dengan bulan. Okay, next. Seekor. Kita cari 5 ekor pun jadi ya petang-petang ni kan. Tak payah banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Zoom pelampung tu. Nah. Makan guys. Okay guys. Okay. Bismillah. Belum. Dia lepas. Dah belum? Dah belum? Bismillahirrahmanirrahim. Tilapia. Wow. Cacing madu. Lama-lama habis cacing madu aku ni. Ada goyang, ada goyang. Alhamdulillah. Ni saiz. Ya, ini saiz. Mantap. Okay, next ikan seterusnya. Tu cacing madu. Cacing madu. Rugi tak ambil. Ambil terus. Dah lepas. One more. Tu cacing madu. Terus ngap. Aduh. Saya timing pakai pelampung ni saya kurang pro lagi lah. Tu cacing madu. Mungkin kena bagi lama sikit kot pelampung tu. Okay, tu dia makan. Dah boleh? Dah kot. Wow, saiz. Makin lama makin saiz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini asalnya ikan yang ke-7 ke ke-8 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Cacing madu. Terus makanlah kau. Wow, letak terus makan guys. Besar lah. Kasar-kasar, serius. Saya sebenarnya dah agak dah kawasan ni kan. Kalau hujan lebat, dia bukan sekadar masuk air tau. Dia masuk dengan penghuni-penghuni dia sekali. Alhamdulillah. Okay, next. Okay, cacing madu. Itu dia. Okay, terus makanlah kau. Wow, terus makan tu. Letak makan tu. Gila tu. Bismillahirrahmanirrahim. One more. Tu. Terus makan. Ngap. Terus ngap pun masalahnya. Tapi ni kecil sikit lah. Okay guys. Yang ni tak tahu kesekian berapa. Tapi memang pot tu je yang saya ulang-ulang dari tadi. Bismillah. Tu pelampung. Memang dari tadi saya letak dapat. Macam ni lah. Tak berhenti. Okay, lagi guys. Lagi tempat yang sama. Tu. Nampak tu? Nampak tak? Letak terus ngap. Agak korang nanti. Bismillah. Okay, ngap. Nampak tu? Bukan nak tipu. Saya rasa saya dah dapat lebih kurang 30 ekor. Masih di tempat yang sama. Tak percaya? Jom. Tempat ni memang mantap lah. Saya dah duduk dah penat dah berdiri. Bismillah. Tengok tu. Letak terus makan. Lagi sekali. Bismillah. Cacing madu guys tu. Nampak tu. Plastik ni pula kecil. Ya Allah. Tengok dah tu guys. Tadi ingat nak 5 ekor je. Tapi tak boleh berhenti. Macam berhantu. Okey lah. Saiznya 2-3 jari macam ni okey lah. Risau koyak je ni. Yang hebatnya tu. Yang hebat dia tu. Ni saya nak cerita hebat dia tu. Saya masih di tempat yang sama. Saya masih di spot yang sama.
Masih banyak ikan dekat situ. Tu dia. Masih menggunakan cacing madu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Oh, tak ada dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 1, 2, 3. Ngap. Nampak tu.